This is the okay. Okay, make sure you deliver. Yeah, national agenda. Ya, national agenda. Thank you. Demi negara, demi generasi muda, kita mara satu langkah untuk cita-cita reka chip semiconductor. Semalam, bukan saja penyerahan token IP ARM, saya kongsikan update training ARM di universiti-universiti. Setakat ini untuk rekod kerjasama dengan ARM melalui program yang kita panggil ARM On Demand Training, kita telah merekodkan seramai 1,362 pelatih daripada 2,087 orang yang telah berdaftar. Maksudnya dah ada momentum, tetapi kita kena terus perkemaskan lagi kualitinya dari segi pensijilan, pemantauan dan juga padanan dengan keperluan industri. Kerjasama ini tak datang bergolek, melainkan dengan kerja keras dan keberanian menongkah arus business as usual. Jadi saya pesan kepada yang berjaya, semoga berjaya. I know memang sibuk sekarang, macam-macam interest ada, tapi make sure betul-betul berjaya lah. Not just for the business purpose, tapi untuk bangunkan negara. Okay, biar semua orang nampak you ambil tanggungjawab ni. Ramai orang berminat. Minat itu membantu untuk orang aware supaya talent, bakat ni dia sedar ada opportunity ni. Jangan hampakan harapan kami semua sebagai rakyat. Kita buat untuk negara dan anak-anak Malaysia.